So ustaz boleh tak describe sebelum baca Quran dan sebelum faham Quran, macam mana kehidupan ustaz? Adakah kehidupan ustaz macam kucak-kacir? Sebelum faham Al-Quran, secara jujurnya, saya mudah terikut-ikut gaya hidup orang. Ataupun saya tercari-cari apakah maksud kejayaan yang sebenar. Kemudian bila kita faham Al-Quran, saya dapat elakkanlah dua perkara ni. Pertama, saya tak terikut-ikut dengan orang. Yang kedua, saya dah fahamlah apa kejayaan yang perlu saya cari. Sebab dekat dunia ni, setiap orang dia ada rezeki dia masing-masing tau. Ini yang kita kena percaya dan yakin bahawa setiap orang ada rezeki dia. Setiap orang ada perjuangan yang perlu dia selesaikan. Dan perjuangan setiap orang tu tak sama. Bergantung kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi sebenarnya manusia ni, dia perlu cari apa yang Allah berikan kepada dia. Dan dia kena gunakanlah perkara itu untuk manfaat diri dia ataupun orang lain. Faham?